Okey, hari ini Dila akan cakap pasal ambil masa untuk bertenang. Ada masa kita sedih, ada masa kita marah. Dan perkara biasa untuk ambil masa untuk bertenang. Benda yang tak logik, korang ada banyak masalah, lepas tu korang ambil masa macam setengah jam je untuk selesaikan masalah. Walaupun orang tak faham korang dengar je nasihat ni. Bila ada masalah tu, ambil masa untuk bertenang. Tak kisahlah 1 bulan ke 2 bulan ke, ambil masa. Orang yang selalu buat keputusan tak berfikir ni, diorang sebenarnya diorang tak fikir apa-apa, diorang buat apa yang diorang suka. Sebab tu macam Dila cakap, ambil masa untuk bertenang. Sebab kalau kita buat keputusan ikut suka hati, biasanya kita akan buat kerja. Kalau kita bekerja, tak kisahlah kerja sebagai cleaner ke apa, kita buat kerja ikut suka hati, kita biasanya buat kerja tak perfect.